Pada suatu pagi, Ariana dan Sofia sedang membaca buku di perpustakaan. Alicia kelihatan begitu gelisah. Ariana, esok ada pertandingan menulis kan? Aku tak pandai. Kalau kalah, malu. Apa? Cuba saja. Yang penting usaha sendiri. Ariana, kau nak tahu tak? Ayah aku belikan pen istimewa ini. Katanya, kalau aku berikan hadiah kepada cikgu, cikgu pasti pilih aku jadi pemenangnya. Kalisha, itu salah. Itu rasuah namanya. Betul, menang dengan rasuah bukan kemenangan sebenar namanya. Kalisha menghampiri cikgu sambil tersenyum, menghulurkan pen istimewa. Cikgu, Ya, Kalisha. cikgu, kalau saya hadiahkan cikgu pen istimewa ini, boleh tak esok cikgu pastikan saya menang? Kalisha, ini bukan hadiah. Ini rasuah namanya. Cikgu tak boleh terima. Tapi cikgu, saya nak menang. Kalisha, menang dengan cara kotor hanya akan memalukan diri sendiri. Kejayaan sebenar datang daripada usaha, bukannya sogokkan. Kamu kena berusaha, Kalisha. Cikgu, kami datang serahkan karangan kami. Kami tulis bersungguh-sungguh, cikgu. Cikgu tahu? Kami yakin kalau jujur, rezeki akan datang juga. Ini cikgu mengumumkan pemenangnya adalah Ariana. Ariana telah mendapat hasil tulisan yang terbaik. Inilah contoh yang murid yang berjaya hasil daripada usahanya sendiri. Tahniah Ariana. Terima kasih, cikgu. Saya percaya kejujuran lebih penting daripada hadiah. Cikgu, saya minta maaf. Saya sedar rasuah itu salah. Baiklah, bagus Kalisha. Ingat semua murid-murid, katakan tidak pada rasuah. Hidup beramanah, kejayaan sebenar milik kita. Rasuah itu racun, merayap senyap di nadi bangsa, meruntuh tiang keadilan, meroboh benteng kejujuran. Segenggam wang dihulur, sebuah amanah tergadai, maruah dijual murah, masa depan hancur berkecai. Wahai insan, jangan kau butakan mata dengan sogokan. Jangan kau pekakkan telinga dengan pujukan, kerana rasuah itu tidak pernah menjanjikan kemenangan, hanya kehinaan. Integriti, itulah pelita yang menerangi jalan. Kejujuran, itulah benteng menolak godaan. Amanah, itulah janji kepada Tuhan. Bangkitlah bangsaku, katakan tidak kepada rasuah demi negara yang sejahtera, demi generasi yang merdeka, demi masa depan yang mulia. Terima kasih.